وإلى الصالحين والأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sahabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, barisan jawatan kuasa surau muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak ke man? Nampak. Apa khabar, sihat tuan-tuan? Insya-Allah. Alhamdulillah, pertama selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dah masuk tanggal berapa dah, tuan-tuan? Berapa Muharram dah? Wan, berapa Muharram dah, Wan? Malam ke? Betul? Malam ke 5 kan? Semalam 4 kan? Malam ke-5. Baik. Sedikit. Kita ambil yang tu lah bang, boleh bang eh? Kita ambil bersempena Muharram ni, pembahasan. Saya bawa kitab juga. Kalau sempat kita bahas sedikit tentang kitab, insya-Allah. Menjadi tradisi para ulama kita, kalau di dalam pengajian-pengajian di pondok ataupun pengajian-pengajian kitab, memang kalau tiba waktu-waktu yang istimewa, seperti contoh Muharram, awal Muharram 1 sampai 10, ataupun 1 sampai 10 Zulhijjah, ataupun nisfu Sya'ban, ataupun berbagai-bagai hari-hari kebesaran Islam, biasanya akan disyarahkan berkenaan dengan kelebihan hari tersebut. Sebelum ni kita bahas tentang Zulhijjah. Hari ini kita bahas tentang Muharram. Tuan-tuan, ilmu ini mahal. Kita tidak kongsikan setiap hari. Kalau di tempat tuan-tuan sempat kita kongsi Muharram, itulah dapat. Tempat lain kalau tak dapat, kita tak kongsikan. Sebab tak bertepatan dengan waktunya. Maka di sini tepat dengan waktu 1 sampai 10. Malam ni malam ke-5. Baik. Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran menyebutkan dengan jelas. Secara mafhumnya, maksudnya bahawa di sisi Allah Taala itu ada 12 bulan. 12 bulan. Maksud dia apa? 12 bulan setahun ini bukan rancangan manusia. Sama ada dia Yahudi ke, dia Nasrani ke, dia Buddha ke, dia apa pun agama, dia bertakluk kepada 12 bulan ini. Ini yang disebutkan sebagai sunatullah. Sunatullah. Sunatullah ni apa? Benda yang ditetapkan oleh Allah yang tidak mampu untuk diubah oleh yang lainnya. Lebih kurang umum begitu.
Maka 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahawa dalam 12 bulan ini Allah mengkhususkan hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan yang dinamakan sebagai Syahrul Haram. Syahrul Haram. Apa dia Syahrul Haram? Bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ta'rif lughah, haram tu kita faham khinzir, minum arak haram, kan? Dan sebagainya. Para ulama menyebut adakah kefahaman yang sama tentang bulan ini? Haram dia haram apa? Haram macam kita faham haram tak boleh makan khinzir ke? Tak boleh minum arak ke? Seumum itu ke? Tidak. Para ulama menyebut Allah mengharamkan 4 bulan ini dengan makna Allah memuliakan 4 bulan ini. Maksud dia apa? Allah sendiri yang mengangkat darjat 4 bulan ini. Maka benda itu tak main-main. Kalau kita sebut saja apa sahaja yang kaitannya dengan Allah dan Allah sendiri yang mengistimewakan, maka perkara tersebut tidak main-main. Orang yang nak menuju Allah, mau menjadi kekasih Allah, maka dia akan ambil berat bab ini. Dia akan ambil berat bab ini. Apapun career dia. Dia businessman ke, dia apa ke. Kalau dia nak menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka dia akan menitik berat 4 bulan ini. Di dalam 4 bulan ini, disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Siapa Al-Imam Hasan Al-Basri? Beliau di antara tokoh tabi'in. Tokoh tabi'in. Tasbih kita, tasbih. Riwayat tasbih yang tersusun macam sekarang ni, saya tak bawa pula mana. Tasbih. Jangan tinggal tasbih tuan-tuan . Para ulama menyebutkan, kata Al-Imam Hasan Al-Basri dan para ulama hadis yang lainnya, mereka yang mengekali pada dirinya tasbih. Mengekali dengan mana apa? Ihtimam, ambil berat. Pertama. Yang kedua, sentiasa duduk dengan dirinya, tidak berpisah. Maka dikira padanya setiap kali memegangnya ataupun ada pada dirinya, dikira di kalangan orang yang bertasbih, walaupun dia tak tasbih. Kerana alat tasbih tersebut. Baik. Riwayat tentang tasbih tersusun cantik itu zaman bila? Zaman Al-Imam Hasan Al-Basri. Sebab tu hadis musalsal bitasbih. Kita ambil riwayat dengan guru kita ijazah. Tasbih ni ada ijazah musalsal tuan-tuan . Ada hadis yang dibacakan, kemudian Tok Guru akan bagi tasbih kat kita. Macam itulah Tok Guru pada Tok Guru kita bagi tasbih kepada dia. Tok Guru pada Tok Guru sampailah siapa? Sampai Al-Imam Hasan Al-Basri. Tasbih yang cantik yang telah diikat itu bermula pada zaman Al-Imam Hasan Al-Basri. Mana datang Buddha pula. Dia cara dia. Yang kau semua nak semua pukul rata. Ini tasbih ni, orang-orang berkata tasbih ni orang Buddha katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada orang cakap macam tu dengan saya. Ada pula kalau jenis letak tasbih dekat leher pula. Boleh tak boleh tuan-tuan? Letak tasbih kat telinga pun boleh tuan-tuan. Bukan kat tongkok je. Boleh. Kat telinga pun boleh. Cuma pelik sikit lah orang tengok. Apa hal pula bang kau letak tasbih kat telinga? Pandangan para ulama sebahagiannya kerana apa diletakkan di bahagian tengkuk? Kerana disitulah tempat yang termulia. Jelas? Termulia. Sebahagiannya mengikatkan pada lengan. Sebahagian diletak kepada tengkuk. Bukan diniatkan sebagai penghiasan wanita. Tak ada orang tengok tasbih dengan berjurai bawah tu. Kau ni macam perempuan katanya. Tak ada. Kerana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jelas? Itu dibahas oleh para ulama. Di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, secara khusus tasbih telah diikat
dan telah dimeterai pemakaian tasbih. Kena ingat nama ni. Al-Imam Hasan Al-Basri. Awliya min awliyaillah. Wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, di kalangan ahlul hadis, ahli tafsir, dan di kalangan mereka yang dekat dengan Allah. Jelas? Sebab baru ni ada isu pasal tasbih juga. Tasbih ni tak boleh pakai ni, zaman Nabi tak ada. Ya, zaman Nabi tak ada. Nabi pakai batu bang. Kau nak bawa batu? Nak bawa batu? 1000. Saya nak Abu Hurairah 1000. Dari riwayat 70,000. Ada sahabat pakai benang. Tasbih dia pakai benang. Subhanallah, subhanallah. Boleh pakai, tak ada orang marah. Cuma kau lagi pelik lah orang tengok. Faham pula kau ni. Main batu pula dalam surau. Contoh. Baru ni yang duduk lepas main subuh kan. Itu pun kena halau. Itu bukan buat apa, bukan baring duduk dah kena halau. Lagi kau main batu. Dalam surau lagi kena halau. Kesian Kita ni sebahagiannya kalau tidak mengetahui satu perkara, bertanyalah pada ahlinya. Jelas? Baik. Itu bukan tajuk dia. 8.5. Bukan tajuk dia. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, kenapa Ustaz cerita banyak panjang tentang Hasan Al-Basri? Supaya ada tambah maklumat kita. Kita tahu siar ni boleh tukar macam-macam kelab. Kan? Detail kita tahu. MU lah pergi situ. Saya pun tak tahu kan. Kita tahu Liga Arab. Contoh sekarang ni. Bila sebut Hasan Basri, siapa entah. Yang tu Hasan Basri ya. Kalau ada nasyid, untung boleh nyanyi. Kalau tak tahu. Paling kurang kita tahu imam inilah menyumbang kepada dunia Islam tentang kekemasan berzikir kepada Allah dengan menciptakan satu kaedah tasbih. Jelas? Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan di dalam kalam beliau bahawa di dalam 4 bulan haram ini Allah sangat menyayangi, menyanjungi, meninggikan darjat salah satu daripada 4 bulan ini. Dalam 12, Allah pilih 4 saja. 12, pilih 4. Di kalangan 4, pilih 1 sahaja. Di kalangan 4 bulan haram, 3 beradik, 1 tunggal. Sipir dia, 3 beradik, 1 tunggal. Apa dia beradik? Dengan makna berturut. Pertama, bulan Zulqa'dah. Kedua, bulan Zulhijjah. Dan ketiga adalah bulan Muharram. Akhir dengan awal. Zulqa'dah, Zulhijjah, akhir. Muharram, awal tahun. Akhir dengan awal tahun. Tapi dikira sebagai 3 beradik. Sebab berturut-turut. Dan 1 yang tunggal, apa dia? Bulan haram. Selain pada Ramadan, bulan Rajab. Rajab. Tak apa, yang penting try. Yang penting try. Tok guru saya suka, Ustaz Zali suka bang. Kalau dia tanya kita tak jawab, marah dia. Kalau jawab salah, dia suka. Sebab tanda bersungguh-sungguh. Baik. Di kalangan 4 bulan ini, Allah istimewakan 1 bulan. Tak tahu nak cakap lah. Bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram menandingi Zulqa'dah, menandingi Zulhijjah, menandingi Rajab. Dan bulan Muharram, di dalam sebulan bulan Muharram ini, Allah hanya memilih 10 hari saja. Itulah tafsiran kita baca sebelum ni yang boring tu. Wal fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar. Suratul Fajar. Baru ni saya ada cerita kan, fajar tu ada 5. Fajar tu waktu pagi ni ada berapa peringkat? Ada 5 peringkat. Demi waktu fajar.
wal fajr wal layalin ashar, demi malam yang 10. Okay, malam yang 10 ni tafsiran para ulama, antaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Tabari, Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan 10 ini juga dengan makna yang pertama 1 sampai 10 Zulhijjah dah lepas. Satu lagi adalah 1 sampai 10 Muharram. Jelas? Kalau tak nampak penting tak tahu lah. Dah penat cakap apa ni? Detail lo, 12 pilih 4, pilih lagi 1, dalam 1 ada 10 hari. Dan dalam 10 hari dipilih 1 pula. Wasyaf'i, 1 yang dipilih genap. Wal witr, 1 yang dipilih ganjil. Baik. 10 ini kita sedang laluinya. Di mana 10 hari ini disumpah oleh Allah sebagai 10 hari yang terbaik. Dan 10 yang terbaiknya kedudukannya di mana? Disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah kedudukannya pada waktu malam. Kita sedang malam ini. Bila mula malam? Lepas maghrib. Bila berakhir malam? Bila berakhir malam? Tuan tak dengar saya cakap sunyi. Itulah waktu fajar. Apa ta'rif fajar? Berakhirnya malam. Bukan waktu pagi. Berakhirnya malam. Jelas? Fajar itu 2. Kita dah bahas. Maka waktu subuh bukan fajar yang pertama. Fajar kadhib. Dia fajar sadiq. Yang saya bahas membujur lalu melintang patah tu. Oi, mahal tu. Dapat waktu mahal ini sangat mustajab. Baik. Bagi malam yang 10. Malam ada 9 peringkat. Dibahas oleh ulama tua kita. Ulama-ulama tua di pondok kita dipecahkan 9 ini kepada 5 bahagian malam. Saya pernah sebut dulu 5 malam. Mana dah dapat daman. 5 malam pada 5 malam tu. Pertama, awal malam. Yang lagi? Kedua, kelam malam. Ketiga, gelap malam. Keempat, hitam malam. Kelima, larut malam. Ada 5. Jelas? Pening ni Ustaz. Malam pula. Malam yang mana Allah sumpah ni? Malam yang mana ni? 9 peringkat diterjemah oleh para ulama 5 bahagian. 2 terbitan waktu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam yang apabila yaghsha. Mana yaghsha? Apabila menyelubungi, menutupi. Malam yang menutupi. Allah cerita malam ni 2 jenis. Allah cerita. Pertama, 1, wal-laili idza yaghsha. Malam yang menutupi. Yang kedua, surah Duha ayat 2. Wad-duha wal-laili idza saja. Tadi wal-laili idza yaghsha. Ini wal-laili idza saja. Jadi demi malam yang menutupi, tu yaghsha. Ni demi malam yang apabila saja. Saja diterjemah demi malam yang apabila saja-saja. Saja tu diterjemah apa saja? Yang sunyi sepi. Yang sunyi sepi. Balik abang tanya. Malam ada 2. Satu selubung, menyelubungi, menutupi. Satu lagi yang sunyi sepi. Yang selubung tutup kita 4 jenis malam. Awal malam, kelam malam, hitam malam, gelap malam. 4 malam. Ini malam disebut oleh para ulama yaghsha, menutupi kita. Wal-laili idza saja, itulah malam yang disebut oleh Al-Quran
Diterjemah oleh para ulama, itulah waktu sunyi sepi dengan terbitan waktu peringkat larut malam. Jelas? Awal malam, kelam malam, gelap malam, hitam malam. Itu yaghsha. Saja larut malam. Bila larut malam, terkucat-kucat, tergencat-gencat. Larut malam. Bila larut malam? Waktu larut malam bila? Waktu larut malam ada 3 peringkat. Satu disebut oleh ulama falak, istilahnya di dalam ilmu falak, larut malam yang pertama disebut dengan al-jawshan. Al-jawshanu. Alif, lam, jim, waw, shin, nun. Al-jawshanu. Jim fathah, waw sukun, shin baris atas fathah, nun baris dhammah. Jawshanu. Itu awal larut malam. Bila awal larut malam? 2:30 pagi sehingga 3:30 pagi. Itu jawshan. Lepas jawshan, al-abkah. Al-abkah. Alif lam ain ba ka ta marbutah. Al-abkah. Mana al-abkah? Waktu pertengahan larut malam. 3:30 hingga ke 4:30 pagi, lebih kurang. Kemudian at-tabashir. At-tabashir. Alif lam ta alif, maaf, alif lam ta ba alif shin ra. At-tabashir. Ada mak asli tengah. At-tabashir. Apa maksud at-tabashir? Waktu akhir daripada malam. Okay, apa relevan saya sebut ini? Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Allah turun di langit dunia. Betul? Lebih kurang mafhumnya, Allah turun di langit dunia. Bila Allah turun? Bila Allah turun tu 2/3 malam. 2/3 malam. Bila 2/3 malam? Baik, sebelum 2/3 malam yang mana? Awal malam ke? Kelam malam ke? Mana tuan-tuan? Hitam malam ke? Gelap malam ke? Larut malam? Larut malam. Larut malam ada 3 bahagian. Nabi sebut 2/3 malam. Maksudnya 2 daripada 3 bahagian larut malam. Larut malam ada 3 bahagian. Saya dah sebut tadi, yang pertama jawshan, yang kedua abkah, yang ketiga at-tabashir. 2/3. Mana satu? 2/3. Pertama jawshan, kedua abkah, ketiga tabashir. 2/3 mana? Abkah. Salah. Kenapa salah Ustaz? 2/3, jangan baca 2/3. Nabi sebut 2/3 maknanya tertinggal 1 bahagian akhir. Maksud dia apa? 1/3 akhir malam. Jelas? Satu mengajar hadis kena berguru. 2/3 dengan makna 1/3 akhir. 2/3 jangan pandang. Jelas? Bukan mengisyaratkan kepada jawshan, bukan mengisyaratkan kepada al-abkah, tapi at-tabashir, akhir daripada larut malam. Bila waktunya? Boleh kata 3:30, 4:30 pun boleh, itu paling tepat. Sampailah fajar kadzib. 30 minit sebelum subuh. Azan dulu. Azan. Zul, boleh azan Zul? Bismillah. Cantik Imam Zul, Bilal pun Zul juga.
Ustaz pun zul juga. Panis sedap. Panis sedap. Panis sedap. Test tu, ada tak? Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Innaka la tukhliful mi'ad. Terima kasih banyak ya pengurusan bagi peluang dekat anak-anak muda kita. Sebenarnya kena galakkan. Minggu depan orang lain pula. Boleh? Dapat anak nanti pun kena azan juga kan? Kena belajar lah sekarang ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Pakat tak main lah minggu depan. Yang tak datang Baik. Jelas peringkat tu, saya bahas tahun, saya bahas bulan, saya dah bahas hari, saya dah bahas bila waktu jamnya. Jelas? Kalau dalam setahun, 1/3 daripada setahun 12 bulan. Itulah 4 bulan haram. Di dalam 4 bulan haram bahagi 2, 1 tunggal, 1 lagi 3 beradik. 1/3 daripada 3 beradik itulah Muharram. Di dalam Muharram ada 30 hari. 1/3 daripada 30 hari itu, 1 hingga 10 Muharram disumpah oleh Allah. Pada terbitan malam 9 dipecah 5,
5 dibahagi lagi kepada 2 bahagian, satu yaghsha, satu saja. Di bahagian saja itu ada 3 peringkat, 1/3 daripada peringkat tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. 1/3 dalam tahunan, 1/3 dalam bulanan, 1/3 dalam harian, 1/3 dalam jam dan saat yang berlaku. Jelas? Maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tengah duduk dalam 1/3 tu. Jangan tak sedar. Kadang-kadang sebahagian kita hanya mengambil maklum tentang ma'al hijrah. Penting, surah ini penting. Untuk menolak kita memahami apa yang dikatakan perjuangan Rasulullah itu. Tapi satu lagi bahagian yang mungkin kita terlepas pandang. Khususnya saya, apa dia? Menceritakan tentang kelebihan bulan Muharram ini. Jelas? Maka ini mahal, sangat mahal. Dan istimewa lagi bulan Muharram, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahawa di kalangan 12 bulan ini, 11 bulan semuanya namanya telah dikenali di zaman Arab Jahiliyah lagi. Maksud dia diguna pakai nama-nama tu. Kecuali bulan Muharram. Maksud dia 12 bulan, 11 bulan bangsa Arab Jahiliyah dulu dah pakai dah. Safar, Rabiul Awal semua dah pakai. Tapi Muharram mereka tak pakai nama Muharram. Bila datang sahaja Rasulullah, datang sahaja Islam, maka adanya firman Allah Ta'ala, wahyu daripada Allah, untuk menamakan bagi bulan yang pertama, itu disebut dengan Muharram. Maka nama Muharram ni, siapa yang bagi? Allah sendiri yang bagi. Sebelum nama Muharram, zaman Arab Jahiliyah, apa nama bulan ni? Sebelum ni, sekarang ni bulan Muharram. Sebelum bulan Muharram, sebelum dipanggil bulan Muharram, dinamakan, disebut di dalam riwayat Safar Awal. Bulan Safar Awal. Nama asal, bukan asal, nama sebelum daripada Muharram. Nama dia Safar Awal. Sebab tu lepas Muharram bulan Safar. Maka Safar yang sekarang disebut dengan Safar Thani, Safar akhir pada zaman dulu. Jelas? Kemudian diubah oleh Allah sendiri dengan istilah Muharram. Jelas? Baik. Apa nak buat bulan ni Ustaz? Cerita panjang kat pukul 9. Apa nak buat Ustaz? Apa nak buat tuan-tuan? Puasa, terima kasih bang. Amalan yang terbaik di dalam bulan-bulan haram adalah as-saum, berpuasa. Baik, sebelum pergi puasa, ada satu lagi benda yang mungkin kita rasa benda tu kecil, tapi sebenarnya sangat besar di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Sebelum puasa, maaf, untuk mengesahkan puasa, pertama sekali kena apa tuan-tuan? Kena niat. Panjang sikit. Maka paling besar bulan Muharram ini adalah berkenaan dengan niat. Bahasa moden orang-orang Kongo sekarang lah. Orang mana terazak sekarang ni panggil azam tahun baru. Sebenarnya dalam kategori ni niat. Niat ni jangan buat main. Di 5 peringkat. 5 peringkat niat ni. Ada berapa peringkat? 5 peringkat. Bukan senang nak nama niat yang dapat pahala. Boleh senang gitu niat macam ni dapat pahala. Belum. Dia ada peringkatnya. Dan tak semua perkara yang direct dapat dosa. Tak semua perkara yang diniatkan terus dapat pahala. Ada peringkatnya. Peringkatnya 5. Nak bahas ini ke? 5 peringkat ni. Secara umum boleh? 9. Sedia tuan-tuan? Saya pergi cepat sikit. Baik. Di dalam niat,
Banyak hadis-hadis Nabi, an-niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Satu lagi hadis masyhur, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Apakah itu niat? Bagaimanakah ta'rifan para ulama berkenaan niat? Dan apakah peringkat yang disebut sebagai niat yang betul? Ini secara umum. Baik. Niat ini para ulama kata peringkat yang pertama dia, kita akan menghadapi satu perkara yang disebut sebagai hajis. Hajis, bukan najis. Hajis. Haji ni apa? Hadis disebut sebagai lintasan hati. Lintasan hati. Dia lalu ya. Oi, ustaz cerita bulan Muharram ni, ya Allah hebat. Aku rasa nak baca Quran lah. Tadi abang kata puasa kan? Tiba terlintas nak puasa lah. Kan? Tapi lintasan tu satu saat. Nak puasa tu sesaat. Saat yang kedua hilang dia. Hilang tak? Hilang. Tambah pula nampak kedai mama. Lagi hilang. Member pula isap rokok kan? John D. Blank. Lagi hilang nak puasa. Lintasan saja. Di peringkat pertama Allah tak kira pahala lagi. Kita lintas lalu kan? Dia nak puasa ke? Dapat tak pahala? Tak dapat lagi. Waktu ini, lintasan ini, dia tidak kekal. Disebut dengan nafsiyah. Bukan kerana Allah lagi. Maka ta'rif para ulama menyebut bahawa di peringkat ini belum dapat pahala. Dia lalu dulu lintasan. Yang kedua, bila dah lintas, kejap-kejap lintas. Kejap-kejap lintas. Apa yang berlaku? Dia akan kepada peringkat yang kedua disebut dengan khatir. Khatir. Kha alif ta ra. Khatir. Khatir ni apa? Secara khususiah Imam Ghazali bahas dalam Minhajul Abidin ada 4. Khatir nafsiyah, khatir syaitaniyah, khatir malakiyah, khatir rabbaniyah. Khatir ni benda ustaz. Dia meningkat daripada lintasan. Apa dia? Dia melintas dan melekat seketika dalam hati kita. Kemudian dilupakan. Dia lebih lama sikit daripada lintasan tadi. Tadi baru lalu puasa je. Tapi tak lekat. Tak lekat macam mana? Hilang-hilang. Kejap nak, kejap tak nak, kejap nak, kejap tak nak. Lalu sahaja. Sekadar melepaskan batuk di tangga. Seronok dengar je. Lintas. Bila khatir. Khatir bagaimana? Mula melekat sedikit. Ada detail sikit. Esok ni hari Khamis contoh. Oh, esok ni kita ni dalam 10 Muharram. Aku nak mula puasa lah esok. Mula lekat. Tapi hilang. Dia lekat dalam kuliah maghrib dia. Lepas azan isyak, nampak pula ada bau sup sikit tu. Balik rumah hilang. Tak lekat. Nama dia khatir. Khatir juga tidak mendatangkan pahala. Sebab disebut sebagai hangat-hangat tahi chicken. Tahi ayam lekat kejap, lepas tu hilang. Ini pun tak dapat pahala. Jelas ni? Yang ketiga, lepas khatir. Okey. Dalam dia nak lekat, kenapa dia lekat kejap? Sebab khatir tu 4. Yang paling cepat, bukan cepat, paling selalu yang datang pada kita 2. Khatir nafsiyah, khatir syaitaniyah. Ni dengar betul-betul, ni penting. Apa dia khatir ni? Bisikan-bisikan yang kita tak tahu datang daripada mana. Tapi merajai di dalam qalbu kita. Mempengaruhi di dalam setiap tindakan kita. Bisikan-bisikan itu.
Bila datang khatir untuk beramal, datang juga bisikan ataupun khatir untuk tidak beramal. Lusa pun boleh puasa juga. Dia nak puasa besok, tapi lusa pun boleh puasa juga. Kena kenal tu siapa yang cakap tu. Ataupun lepas ni kita nak ijazah amalan. Lepas ni kita akan ijazah amalan Muharram 1 sampai 10. Untuk hari ni je. Hari lain saya tak benarkan ijazah tersebut diberikan. Kenapa Ustaz? Suka hati saya. Suka hati saya nak bagi macam mana? Kerana khususiah di dalam bulan Muharram. Bila nak buat amalan, tiba-tiba rasa macam selalu pagi-pagi kita nak istighfar, kita bergaduh dengan diri kita. Nak istighfar ke, nak selawat ke, nak baca Quran. Selalu tak macam tu? Masuk raudah, nak doa ke, masuk raudah dah masuk raudah. Nak selawat ke, nak istighfar ke. Itu apa nama dia tu? Itu disebut khatir. Permainan dalam. Kejap nak, kejap macam ni. Dalam beramal pun dia bermain lagi. Itu nama khatir. Khatir di dalam qalbu. Bisikan-bisikan di dalam qalbu. Sebelum sampai sini macam-macam main. Aku tak pergi kan kena pula, ni macam ni pula, kan tak pergi rugi. Pusing dalam tu. Di peringkat ini tak dapat pahala lagi. Kalau beramal biasanya dia berperang dengan diri dia. Percakapan luar ni menyebabkan tidak kekal di dalam hatinya nak beramal. Rasa beramal nak puasa tu satu, tapi maksiat yang datang 9. Daripada kau puasa, baik kau makan ni, nanti kau tak dapat esok ukur, nanti kau tak dapat lepak dengan member, nanti kau kena bangun pagi. 9 benda datang lagi. Tak tetap, maka dia tewas pada waktu itu. Dia tewas dengan siapa? Tewas dengan diri dia sendiri. Itu nama khatir. Jelas? Ni sekali je dibahas ni. Ketiga, lepas dah lintas, lekat kejap hilang, kejap ada, kejap hilang, kejap nak puasa, kejap tak nak puasa. Biasa macam tu? Meningkat nombor 3. Hadithun qalbun. Apa dia hadithun qalbun? Mula bercerita-cerita dalam hati. Bercerita macam mana Ustaz? Mula untuk menetapkan amalan tersebut. Dia mula bercakap di dalam hatinya. Macam sekarang. Bila nak habis ni? Dah pukul 9 lebih ni, ya Allah, kasih mat tutup pula. Kan bermain, bercakap dalam tu. Siapa yang cakap tu? Tak pernah tengok. Macam mana nak tengok? Tak ada ilmu nak tengok. Ilmu dia kena ambil dengan guru mursyid, tuan-tuan. Kena ambil dengan guru-guru yang ada. Sementara mereka ada, nantilah tak ada. Jelas? Ini doktor tak boleh cerita, doktor pun pening. Kadang dia pun bermain dalam khatir ni. Ini aku nak operation ke tak nak operation ni? Kita pula kena terang dengan dia. Yang ni tak boleh operation ni doktor. Dia bermain dalam hati dia. Hadithun qalb. Mula bercakap-cakap dalam hati, nak beramal. Maksud bercakap dalam hati apa? Dah mula kekal perasaan untuk melakukan amalan. Waktu ini saya pernah bahas dulu. Tentera Allah sudah menghujani hati orang tersebut. Datang dalam hati dia. Jelas? Kemudian baru yang keempat disebut dengan ham. Hamun. Ham. Ha, mim. Ha, simpul mim. Ham ni apa? Ham ni apa? Mula bercakap dalam hati itu, cakap apa tentang amal? Mula merancang amalan. Cakap nak buat je tak ada. Merancang amalan macam mana? Dia dah tahu dah dia nak bangun tahajud. Kena kunci jam tak? Kunci jam. Kalau kau tak kunci jam, nama dia bukan niat. Nama dia angan-angan.
Faham? Kenapa tak dapat pahala? Di peringkat yang pertama lintasan, peringkat kedua melekat kejap dalam hati, peringkat ketiga mula bercakap. Kenapa 3 peringkat ni kita tak dapat pahala? Kerana 3 peringkat ni menurut para ulama, ia disebut sebagai angan-angan. Angan-angan mad jenin dalam qalbu. Dia tak nama niat lagi. Niat apabila ada rancangan. Rancangan dia dah planning. Ini ada kuliah maghrib ni. Dia ada planning dia. Sebab tu malaikat tahu nak bagi tak bagi pahala tu. Dia tahu kau ni sebenarnya tak nak pergi pun. Kau alasan je sebenarnya. Dia tahu tu, dia tulis. Itu dalam ni niat. Maka puasa ke, sedekah ke, apa jenis amalan tahun baru ni kena capai pada peringkat penuh dengan rancangan. Saya pernah sebut dulu tak? Saya pernah sebut. Susun apa nak buat. Lepas subuh buat apa, lepas zuhur buat apa. Ni macam lembu. Lepas zuhur tak tahu nak buat apa, lepas zuhur, lepas asar tak tahu buat apa. Sama je kalau lembu tu boleh cakap, dia cakap dengan kita. Apa beza kau? Sama je aku tengok. Petang pergi taman. Kan? Taman belakang. Malam pun pergi taman. Pergi minum, lepak dengan member aku pun sama katanya. Apa beza dengan lembu? Tak ada beza. Mojo dia tak cakap. Dia kata Ustaz Zali kalau lembu bercakap, cakap dia dengan kita. Cakap apa? Pelik aku tengok kau ni. Special kau kata 9 subuh, kau 9 subuh lambat. Aku keluar dulu. Di peringkat yang kelima, itulah disebut azam. Azam, ain zai mim, azmun. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, hendaklah kamu bertawakal. Apa dia azam? Dah rancang, dia tekad nak buat. Betul-betul nak buat, bukan main. Sepanjang pengajian kita dikira pahala niat sebelum melakukan itu apabila dah dirancang. Kemudian tekad nak pergi, barulah dipilih untuk pergi. Bukan mudah nak sampai sini, tuan-tuan. 5 peringkat kita lalu tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar 5 peringkat. Apa dia yang pertama tadi? Yang pertama apa tadi? Hadis. Kedua, khatir. Ketiga, hadis qalb. Keempat, ham. Kelima, azam. Baru jadi niat. Maka niat jangan kecil-kecil. Nak sapu sampah rumah bulan Muharram, niat ya Allah, aku sapu sampah ni zahir, tapi niat aku nak sapu seluruh maksiat yang ada di dalam dunia. Dapat pahala itu. Ya Allah, aku nak sembahyang 2 rakaat malam ni. Cik, ya Allah, aku nak sembahyang 1000 rakaat sampai aku tak ada lagi sembahyang tahajud. Tapi malam sembahyang 2 rakaat. Kenapa? Dapat pahala. Sebab ada rancangan, ada azab yang kuat, serta kita tulus di dalam niat tersebut. Kenapa niat ini lebih baik pada amalan di sabda Nabi? Kerana niat tidak ada campur baur iblis. Iblis tidak mampu. Kalau kita dah capai 5 peringkat tadi, kita tak mampu nak rosakkan. Itu kekuatan niat. Tapi bila mula beramal, apa yang diniatkan, datang balik iblis. Jelas? Saya elok puasa, tengok member pula kat bazar Ramadan, ya. Belakang, bawa baju puas tu. Dia pun tumpah minum juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pahala pada niat dapat tak dapat? Walaupun beramal dia tak sempurna. Waktu asar minum, rugi. Minum pula waktu asar. Ada gitu, sedih. Nak jaga bazar kan, minum dulu dia. Padahal puasa dia benar waktu.
Dapat tak pahalanya? Dapat. Tapi pahala amalan tidak ada. Maksudnya keberkatan, kesan daripada amalan tersebut tidak ada. Saya dah bagi tahu bila waktu nak beramal, apa amalan yang paling besar kita kena buat. Apa dia tuan-tuan? Amalan paling besar bulan Muharram ni, dia panjang juga. Apa dia? Niat puasa ke, sedekah ke, semayang ke, apa ke, 10 waktu ini ni, niat itu perlu dah jaga. Dapat? Maka yang terakhir, ada amalan para ulama kita mengamalkan sebanyak 360 kali ayatul kursi yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini amalan ulama-ulama Mekah yang terdahulu. Antaranya Imam Syekh Zaidi Dahlan. Syekh Zaidi Dahlan ini di antara ulama dan mufti Syafi'iyah di Mekah dulu. Syekhul Masyayikh, penghulu kepada boleh kata sezaman pada waktu itu. Selepas dua generasi itulah generasinya Syekh Ismail Al-Faqani pada Mekah. Generasi-generasi yang datang setelah daripada mereka. Amalan para ulama kita terdahulu bermula daripada selepas maghrib terbenamnya matahari, bermula malam 1 Muharram sampailah fajar sadiq masuk waktu subuh. Itu paling terbaik, menghabiskan 360 kali ayatul kursi daripada hari pertama maghrib sehingga subuh. Ustaz, kita dah hari kelima Ustaz, macam mana pula? Kalau dah tak dapat buat, niat kodok sementara ada waktu. Malam ni tuan-tuan buat dan tasbih buat. Baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, baru ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Dibaca 360 kali. Siapa yang habis buat amalan tersebut, jumpa saya personal. Saya akan bagi doa khatam amalan tersebut. Doa khatam amalan tersebut. Aiman ada kongsi dengan saya amalan Profesor Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Malik. Bahkan amalan ulama-ulama terdahulu, masuk maghrib niat minum susu tafakulan, mengambil kepada kriteria susu tersebut. Itu juga ada pembahasan para ulama kita. Cuma itu dah lepas dah, tapi tak boleh amat, dia ada waktu dia. Dan waktu yang terbaik untuk ayatul kursi sehingga hari Ashura. Hari Ashura ada amalan khusus, jangan sampai waktu itu yang terbaik. Yaumul Tasu'a 9, Yaumul Ashura. Kalau boleh 8 dah settle. 360 kali ayatul kursi. Ajustukum beriwayat sebut qabilna, betul tak? Qabilna al-ijazah. Saya ijazahkan amalan ini seperti mana yang kami terima ijazahnya daripada guru-guru kami keseluruhannya. Sebut saya terima dan saya benarkan untuk dikongsikan amalan ini kepada ahli keluarga khususnya dan keseluruhan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fadilatnya Ustaz? Satu kuliah. Kalau nak cerita, kalau nak cerita, saya nak cerita tak? Saya tak nak cerita. Biarlah beramal itu semata-mata kerana Allah. Pasti akan ada kelebihan. Ayat kursi ni paling kurang 70,000 malaikat datang duduk dengan orang beramal ayatul kursi yang dibaca sekali. Kalau 360 makan 70,000. Terus sekali baca tu. Cuma kita tak apa yakin ubat tu cair lagi daripada ayat kursi. Lebih lagi ubat darah tinggi tu. Demam saya nak demam cair yang itu dulu. Tak salah cair, tapi kenapa tu dulu? Main hajat tak ada, ambil uduk tak ada, tawai tak ada, itu dulu. Menyebabkan keyakinan kita berubah daripada sepatutnya begini kepada yang tidak, yang bantu. Jelas?
360 kali ayatul kursi, dan di akhir nanti khatamnya maklum bagi saya sebagai doa. Ada doa yang akhir. Ingat khusus untuk bulan Muharram. Ya, Wan. Yang 30 tu sehari tu untuk 10 Terbaik sehari. Habis 360. Pengalaman saya 2 jam setengah habis. Betul-betul. Benda yang mahal pasti ada gangguan. Itu tanda dia. Tanda dia. Saya cerita tadi, tengah malam mahal, dia itu boleh menghilang. Itu waktu nak menajak ayat kursi tu, saya cerita. Waktu bila nak pilih malam ni mana, saya dah cerita malam ni mana. 3 yang mana saya dah cerita itu. Dan akhir pun saya bagi amalan. Akses pada waktu tersebut sangat kuat berbanding waktu lain. Macam kita pergi Mekah, kan? Masuk Masjidil Haram, pesan ke anak, betul, kau jangan niat bukan bang, niat hilang selipur, niat tak lupa jalan, nanti jadi nanti, kan? Kenapa bapak dia sebut ke anak dia macam tu? Sebab bapak dia pun pernah hilang juga, kan? Tak betul niat, pernah hilang selipur juga. Bukan kat luar, kat dalam Masjidil Haram hilang. Kerana apa? Mengetahui kekeramatan, kelebihan, afdaliyah, barakah Masjidil Haram tu. Sehingga apa yang disebut walaupun hukumnya harus, benda halal boleh jadi makbul. Saya cerita waktu malam itu sama. Waktu yang 1/3 itu waktunya sama macam Masjidil Haram. Sebab tu waktu itu jangan sebut benda bukan-bukan terhadap anak. Waktu itu banyak gangguan. Dan kalau dalam medical, itulah waktu paling comfort zone, waktu paling selesa. Orang yang insomnia tak boleh tidur malam, waktu tabasyir sebelum subuh mesti boleh tidur. Tu yang paling ngantuk, time itu dengan lepas subuh, kan? Macam mana pun microsleep, lelap juga, mampu diatasi dengan aman. As-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Allah tak sebut, Nabi tak sebutkan di dalam riwayat tidur itu tidak baik. Betul? Kenapa buat banyak? Tengah malam ni tidur je, betul kan? Tidur je. Kenapa tidur yang dipilih dalam lafaz tersebut? Adakah tidur itu tidak baik? Baik. Tapi ada yang lebih baik daripada tidur itu. Ya, ini solat kias bagi amal. Maka amal sebenarnya kekuatannya mampu menggantikan keselesaan tidur. Kena beramal sedap macam mana sedap tidur. Tentu kena beramal. Semoga Allah pilih saya dan semua. Amin. 90 betul. Yang baik boleh pada Allah Ta'ala, yang buruk pada nafsu amarah iman saya. Apa yang kita dengar pada hari ini, sama-sama saya ini banyak tak tidak beramal. Suruh ayat 10 awal Muharram ini, dan liskan ajak-ajak kita. Kadang-kadang kita tipu kita dan doa tu lah, yang tu lupa nak minta apa. Biasanya dia tu lupa nak minta apa Ustaz. Yang untuk orang punya bergaduh dengan orang, orang doa tak tahu nak doa apa. Orang nak cina tu je lah. Apa nak buat? Istilahan kita kena ada di tulis. Itu yang terbaik. Apa hajat kita dunia dan akhirat. Diawali dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma husna dan tawfiqna wa hamdana ya Rabbi. Allahumma arina haqqan wa rizqna tiba wa arina al-batil batina wa muslimina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la